السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan pada malam ini di dalam surah Asy-Syu'ara, bermula ayat 170 sehinggalah 175. Insya-Allah menghabiskan beberapa lagi ayat tentang kisah Nabi Lut alaihi salam yang telah saya bahaskan sedikit sebelum Ramadan al-Mubarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada sesi perbahasan sebelum Ramadan, kita telah melihat permohonan dan doa Nabi Lut alaihi salam
Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Itu ayat 169. Nabi Lut berdoa, wahai Tuhan, najjini wa ahli, selamatkan aku dan ahli keluargaku, mimma ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kerana Nabi Lut tahu bahawa azab Allah sedang menunggu mereka ketika mereka tidak mahu menghentikan kemungkaran kejahatan mereka. Bahkan mereka perli Nabi Lut dan pengikutnya, seperti yang telah saya sebut sepotong ayat dalam Suratun Naml. Mereka berkata, innahum unasun yatatahharu. Saya bahas dah ayat tu. Mereka perli Nabi Lut dan pengikutnya. Mereka kata, sesungguhnya mereka ini, yakni Lut dan pengikutnya, unasun yatatahharun, mereka rasa mereka lah yang bersih. Oh, kita ni jahat. Saya sebut dah sebelum Ramadan. Itulah sebahagian hujah. Kalau bahasa kita lah ni, hampa je lah pergi syurga, kami ni tak boleh. Oh, begitulah. Senang faham. Hampa je lah baik, kami ni semua jahat. Tuan-tuan, itu ucapan biasa yang berlaku sejak ribuan tahun. Sedangkan orang mengajak kamu kepada kebaikan, tapi itulah balasan kamu perli. Hampa je lah pergi syurga, kami tak boleh. Hampa je lah baik, kami ni jahat. Dah tahu jahat, berhentilah. Orang nasihat supaya awak tu jadi baik, tetapi timbul ucapan sedemikian kerana sombong, kerana angkuh, dan paling celaka merasakan perbuatan jahat itu betul. Mereka tak pernah rasa itu salah. Itulah penyakit yang melanda manusia. Mereka tidak boleh keluar dari apa yang kita sebut kepompong kesalahan mereka. Merasakan mereka innocent, mereka tidak bersalah, walhal apa yang mereka buat menyanggahi Allah dan Rasulnya. Lalu ayat kita sambung, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in, maka kami selamatkan dia. Fanajjainahu, ada kalimah najjainahu, maksud dia najah. Najah makna selamat, najah maksud berjaya. Satu lagi, al-falah pun kejayaan juga. Ini kena belajar bahasa Arab. Bila mana digunakan najah, bila mana digunakan falah. Ini panjanglah nak sembang. Maka contoh, anak jiran kita periksa. Dia nak periksa minggu depan, contoh. Dia tanya, dia nyembang dengan kita, Pak Cik tolong doa no.
Kita nak jawab apa? Kita katakan insya-Allah najah gitu. Insya-Allah berjaya awak. Di situ najah bukan selamat dah, berjaya. Ni kena mengaji balaghah. Maknanya bila Allah kata fanajjainahu, maknanya selamat. Kami selamatkan dia wa ahlahu, dan keluarga dia ajma'in, semuanya. Maksud keluarga tu apa? Bukan semata-mata anak Nabi Lut yang perempuan itu sahaja, tetapi maksudnya pengikut Nabi Lut. Itu maksud keluarga itu. Maknanya termasuk keluarga itu ialah pengikut Nabi Lut yang Allah sebut semacam mereka itu satu keluarga kerana beriman bertakwa. Bukan maksud dia pada banat anak perempuan Nabi Lut semata-mata. Baik. Lalu ada pengecualian. Illa ajuzan fil ghabirin, yang tak selamat kata Allah dari kalangan keluarga dia ialah ajuzan, iaitulah seorang perempuan tua yang lemah yang akan tetap tertinggal dalam azab itu. Illa, kecuali ajuzan. Ajuz makna dia lemah, tua dan lemah. Itu dia panggil ajuz. Kalau tua saja syaikhun, orang tua syekh, syaikhun. Kalau tua dan lemah dipanggil ajuz. Daripada kalimah ajuz inilah terbitnya kalimah mu'jizat, di mana ajuz melemahkan, mu'jizat melemahkan akal. Dari kalimah ajuz, melemahkan akal untuk berfikir. Iman saja yang tarik suruh percaya, akal tak boleh fikir. Tongkat jadi ular, akal tak masuk, iman masuk. Tongkat hentam batu. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Hentam batu, terbit air. Akal tak lepas, iman wajib. Hentam tongkat ke laut, famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, maka terbelahlah laut menjadi lorong-lorong seperti gunung-gunung yang tinggi. Akal tak lepas, iman kena. Itulah mu'jizat dari kalimah ajuz. Maka termaklumlah bila Allah kata illa ajuzan, disebut dengan lafaz mufrad, seorang perempuan tua yang lemah, maka termaklumlah isteri Nabi Lut alaihi salam. Apa Allah nak ajar? Allah nak ajar daripada peristiwa ini. Bila Allah sebut isteri dia tak selamat, Allah nak ajar keturunan tidak menjamin apa-apa. Walau keturunan haibat, anak penakan seorang Rasul, ayah saudara dia nama Abdul Uzza, gelar Abu Lahab, anak penakan Rasulullah. Ada jaminan? Tidak ada.
Tidak ada jaminan keturunan untuk menyelamatkan manusia di bumi mahsyar. Masing-masing kena berusaha membina keimanan masing-masing. Kamu kufur kepada Allah, anak saudaramu kekasih aku pun aku tak tolong kamu, apalah. Sayasla naran zata lahab, disalai dalam neraka. Tidak ada jaminan. Ni kena faham. Masing-masing kita benalah iman dan ketakwaan. Jagalah hak-hak Islam, hak-hak Allah. Tak ada siapa boleh tolong kita, walau mulia tara mana keturunan kita, apabila kita kufur kepada Allah. Itulah yang Allah sebut pada ayat yang ke-10 surah At-Tahrim. Kalau boleh kita petik satu lagi ayat, bagaimana Allah bimbing kita. Allah kata, surah nombor 66, surah terakhir juzuk 28. Tengok ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Ayat penuh. Saya baca ayat penuh. Ayat 10 At-Tahrim. Jadikanlah contoh pengajaran. Kata Allah, kemukakanlah satu bandingan perumpamaan tentang dua orang perempuan, wa imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Seorangnya imrah, perempuan atau isteri bagi seorang rasul, nama dia Nuh. Dan seorang lagi imra'ah, perempuan isteri seorang lagi rasul, namanya Lut. Tu tengok ayat tu. Kanata, kedua-dua perempuan ini, tahta makna bawah. Makna cerita, mereka berada di bawah jagaan. Tahta abdaini, dua orang hamba kami. Min ibadina salihaini, dua orang hamba kami ini salihaini, dua orang yang soleh, iaitulah Nuh dan Lut alaihi wassalam. Cuba bayang, suami rasul, suami adalah seorang rasul, dua-duanya berada di bawah ibadina salihaini, hamba kami dua orang. Salihaini dia jadi isim musanna, dua orang hamba kami yang soleh. Kalau salihin itu jamaklah ramai. Salihaini dua, Nuh dan Lut alaihi wassalam. Apa jadi? Fakhanatahuma, kedua-dua perempuan ini isim musanna, khanatahuma, kedua-duanya khianat. Ada kalimah khianat, khanata, khianat. Kedua-duanya telah khianat. Mereka tak ikut suami masing-masing. Mereka beri saham supaya Islam yang disebarkan
oleh suami masing-masing mendapat tentangan dari kaum sendiri. Mereka tidak membantu seperti Sayyidatina Khadijah. Mereka tidak membantu seperti isteri-isteri Nabi yang lain. Mereka khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kedua-dua perempuan ini, kedua-duanya, yakni Lut dan Nuh alaihi salam, tidak dapat menolong kedua-duanya pada hari kiamat. Wa qila dakhulan nar, lalu dikatakan kepada kedua-duanya, masuklah kamu ke dalam neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Fikir elok. Allah tak peduli siapa keturunan kita. Bini Rasul pun Allah humbat ke neraka. Inilah ajuzan fil ghabirin, seorang perempuan tua yang cukup lemah, tetapi dia menjadi manusia jahat yang turut sama menyokong homoseksual, kerja liwat yang menjadi makanan harian mereka. Dia tidak membantu, dia dimusnahkan Allah. Baik. Thumma dammarnal akharin, kemudian kami hancurkan yang lain yang menentang Nabi Lut. Allah selamatkan, Allah sebut, Allah selamatkan Lut dan keluarga dia. Kemudian Allah kata, kecuali seorang perempuan tua yang lemah. Baik, kemudian baru datang ayat kemusnahan. Inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Allahu akbar. Ayat berapa tu? 81 surah Hud. Ujung penutup 81 surah Hud. Sebelum kita tengok bentuk kehancuran, Allah cerita bila hancur. Allah cerita waktu mereka hancur tu bila. Kata Allah, inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Allahu akbar. Allah kata sesungguhnya, inna, sesungguhnya, maw'idahumus subh, sesungguhnya janji maw'idahum, janji aku untuk menghancurkan mereka. Inna maw'idahumus subh, aku hancurkan mereka waktu subuh. Nabi Lut dan keluarganya diperintahkan Allah, keluarga, anak perempuan dan pengikut dia, tinggalkan rumah waktu malam. Lari. Itu yang kita boleh ziarah, Gua Nabi Lut di Jordan. Ada tempat dia, boleh ziarah. Laut Mati apa semua ni masih ada di sana. Lalu kata Allah, keluar waktu malam, sebab waktu kehancuran ialah waktu subuh. Lalu Allah tanya, penutup ayat 81 daripada surah Hud, alaysa subhu biqarib, tidakkah subuh dah dekat? Allahu akbar. Tuan-tuan boleh bayang? Tak tahu nak habaq. Tidakkah subuh sudah dekat, kata Allah. Makna tak lama dah hampa. Allah menyebut akan waktu mereka hancur. Bila? Waktu
waktu subuh. Sebab itu, apabila datang waktu subuh, cuba tuan-tuan ingatkan ayat ini, fikir-fikir sekejap. Waktu subuh lah hancurnya kaum Nabi Lut alaihi salam, dengan kehancuran yang akan kita lihat sebentar nanti. Beberapa surah yang akan saya bawa tentang cerita kehancuran mereka, bukan dalam Asy-Syu'ara sahaja. Baik. Bila Allah kata summa dammarnal akharin, lalu Allah pun sebut wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin, dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan. Muslimin muslimat, Allah sebut dengan matar. Di sana ada satu lagi bunyi matar juga. Matar, mim, ta, ra, matar. Ma fi harfun alif, tidak ada huruf alif. Yang ini ada huruf alif, matar. Lepas ta ada alif. Yang satu lagi matar, tak ada alif. Beza makna? Beza. Samalah Jamal dengan Jamalun. Jamal, mim ada alif. Jamal, Jamalun, mim tak ada alif. Beza. Jamal, cantik. Jamalun, unta jantan. Dia beza. Buang alif jadi unta lagi. Alif ada, jadi cantik. Jamal. Jamalun, unta jantan. Jamal ada alif, cantik, indah. Sama hak ni. Matar dengan matar. Matar tak ada alif, itulah airport, lapangan terbang. Matar Sultan Abdul Halim contoh. Matar tak ada alif, jadi airport. Daripada matar tu datanglah benda-benda lain. Ta'irah, kapal terbang. Ta'ir, burung. Dia berkait dah. Ta'ir, burung. Ta'irah, kapal terbang. Matar, airport, tempat kapal terbang landing. Bila yang ini matar ada alif, dia jadi hujan. Dia jadi hujan. Tapi hujan tak elok. Sana ada ayat Al-Ghaith. Al-Ghaith pun hujan. Dalam surah Asy-Syura ada ayat tentang Al-Ghaith. Yunazzilu minas sama. Allah turunkan daripada langit Al-Ghaith. Ditafsir juga dengan air hujan. Ini indah bahasa Arab, cabang dia luas. Yang ini hujan juga, tapi hujan tak elok. Hujan kebinasaan. Hujan menghancurkan. Hujan bukan bentuk air. Lalu duk fikir hujan ni air. Dah, hujan bukan dalam bentuk air. Apa jadi? Kalau kita merujuk dalam surah Az-Zariyat, ini lagi clear lah. Kita rujuk surah Az-Zariyat, kita jumpa permulaan bagi juzuk 27 ayat 31. Sebelum tu, baca dulu ayat 24. Az-Zariyat. Nak faham start ayat 31 Az-Zariyat, kena baca dulu ayat 24 Az-Zariyat. Apa ayatnya? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kena baca daripada situ. Allah tanya, sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, akan kisah
tetamu Nabi Ibrahim. Kena baca daripada situ. Kisah 3 malaikat yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim di malam kehancuran kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim sambut, idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Mereka masuk ucap salam. Nabi Ibrahim jawab salam. Tapi dia tak kenal. Siapa ni? Dia tak pernah jumpa. Tapi manusia. Tafsir menyebut Jibril, Mikail dan Israfil. Begitu mufassirin bahas. Bentuk manusia lelaki. Itu malaikat. Biasa. Itu biasa Allah buat. Malaikat jadi manusia mesti lelaki. Tak ada lagi riwayat jadi perempuan. Tak ada lagi. Tuan-tuan muslimat. Nabi Ibrahim invite masuk. Lalu dihidang makanan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan makanan. Iaitulah ijalin samin. Anak lembu yang dibakar. Yang dimasak oleh Sarah. Letak kat depan, mereka tengok aja. Nak makan lagu mana malaikat? Nabi Ibrahim jadi takut. Fa'aujasa minhum khifah. Dia sembunyi. Kalau takut dia tu, dia tak tunjuklah sangat. Tapi dalam hati kecutlah, ni siapa pula ni? Mai dengan badan cantik kemah. Lepas tu serius dia duk pandang kita. Kutlah huluk rokok tak isap tu tak apalah. Ni sapi lembu bakar. Jangan cari pasal. Kita rumah terbuka Idul Fitri. Ayam, bukan ayam golek. Kambing golek. Ni dia punya golek 2 ekor. Jangan cari pasal. Bakar anak lembu. Bakar kambing punya sedap. Ijalin samin. Ijil anak lembu kecil. Samin yang dibakar, barbecue. Sarah masak, letak depan. Tengok aja. Mau Nabi Ibrahim tak takut? Ala tak kulun. Awak tak makan ni? Lalu mereka kata, ginilah kami malaikat. Lah awak tak abak awal. Awak tak abak awal. Kami malaikat. Mari ni, baru datang cerita ni, kehancuran ni. Kami datang nak habaq 2 benda. Nak habaq bi ghulamin alim. Nak habaq nombor 1, bahawa isteri kamu Sarah dapat anak. Kawan umur dekat 100 dah. Hang kata ambiak betul. Tak, sungguh Allah abak. Kami tolong abak. Itulah yang dapat Nabi Ishaq alaihi salam. Itu Nabi Ibrahim kata, cerita apa lagi? Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Itu start ayat 31. Permulaan juzuk 27. Start. Nabi Ibrahim pun tanya. Okey, lagi apa cerita ni? Ayyuhal mursalun. Wahai utusan Allah. Bila dia dah tahu itu malaikat, maka dia panggil ayyuhal mursalun. Wahai utusan malaikat, utusan Allah. Apa cerita hampa mai ni? Baru datang cerita ni. Apa dia? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu, makna jamak mereka, 3 orang ni, 3 malaikat ni berkata, inna, sesungguhnya kami, ursilna, kami telah diutus Allah. Fi'lun madhi. Makna kami mai ni bukan seronok-seronok nak makan angin ke apa dah. Kami mai ni ursilna, Allah yang kirim. Tu dia malaikat, bukan suka-suka mai.
Tak ada dia silap, dia nak ambil nyawa kita, tak jadi. Silap tarikh, tak ada pasal. Dia turun tu kena lalu. Ursilna, kami diutus Allah ila kepada qaumim mujrimin, kaum yang berdosa itu. Rupa-rupanya singgah dalam perjalanan, singgah rumah Nabi Ibrahim, habaq kat Nabi Ibrahim. Pertama, bini hang dapat anak no, nama Ishak, insya-Allah beranak dia. Nombor dua, kami nak habaq. Ni kami dalam perjalanan ke Sodom, dalam perjalanan ke Jordan. Mengikut riwayat, rumah Nabi Ibrahim adalah belah-belah Syam tu. Situlah rumah. So kami dalam perjalanan nak habaq je lah. Kami empuk sat lagi, gegak-gegak sini tu saduk panik ah. Tu kami dah buat kerja lah tu. Ursilna ila qaumim mujrimin. Satu. Dua, apa kata Allah lagi? Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami akan hantar kepada mereka. Benda tak buat lagi, tapi habaq dah kat Nabi Ibrahim bentuk azab. Nabi Lut tak tahu lagi, kaum tak kena lagi. Siapa tahu dulu? Nabi Ibrahim. Apa dia? Linursila alaihim, kami akan utus kepada mereka hijaratan min tin, batu-batu dari tanah yang keras. Batu dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama, batu turun dari langit. Ini jumhur. Allah hantar batu-batu keras, hujan batu dalam bentuk bukan hujan batu macam kita rasa ni. Batu-batu yang membunuh mereka. Itu tafsiran pertama. Nombor dua, seperti kajian yang telah dibuat oleh seorang arkeologis. Saya baca kajian dia berbangsa Jerman. Nama dia Werner Keller. Dia menulis, dia kata, adalah kaum Sodom ini, puak-puak yang homoseksual ini, telah dihentam dengan batu-batu daripada gunung-gunung di sekitarnya. Gunung tu meletup dan hentam mereka. Ini tulisan Werner Keller. Kerana kajian bila diambil batu tu, dia mengeluarkan teori bahawa batu itu daripada gunung sekeliling. Ini pandangan dia. Quran menyebut hujan batu, pegang yang tu dulu. Yang ini pandangan nombor dua. Dua-dua pakai. Dihantam dengan batu. Hijaratam min tin. Masih lagi Az-Zariyat. Start ayat 31. Lepas tu Allah kata apa lagi? Ini yang paling hebat. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu musawwamah. Musawwamah makna apa nak sebut? Bertanda, branded. Musawwamah. Kalau buka tafsir Al-Azhar dan tafsir yang lain menyebut setiap ketulan batu. Hamka menyebut sebesar meja, besar. Setiap ketulan batu ada nama masing-masing. Ini tafsir. Bila Allah kata musawwamah, batu tu ada nama. Katalah nama dia John. Dekat batu tu tulis John. Batu tu dia cari John. Dia tak cari Albert ke Gabriel ke, tak. Dia cari John. Allah, Allah, Allah.
Macam mana nak bayang tuan-tuan, muslimin muslimat, batu tu siap tulis nama, dia cari, dia hempuk mampus situ lah. Tak silap batu tu, ya Allah, ini Hamka tulis dalam tafsir dia Al-Azhar, dan tuan-tuan juga boleh rujuk dalam tafsir-tafsir yang lain. Sama mufassirin tulis batu itu musawwamah. Siapa cakap musawwamah? Allah. Musawwamah makna bertanda. Tanda tu apa? Nama penjahat, penyangak tu masing-masing. Na'udzubillah. Tibai hancur. Yang paling syok, ja'alnaha aliyaha, ja'alna aliyaha safilaha. Ya Allah, ya Tuhan, dah Allah hentam dengan batu. Ja'alna, ayat 82 surah Hud. Falamma jaa amruna, maka tatkala datang urusan kami, ja'alna, lalu kami jadikan, aliyaha safilaha. Aliyaha, ali, a'la, makna tinggi. Safilaha, asfala, makna paling rendah. Kita biasa dengar ayat summa radadnahu asfala safilin. Asfala makna paling rendah. Kawasan di Makkah sekitar Masjidil Haram ada Ghazah, ada Syamiyah, ada Ajiat, satu lagi Misfalah. Kenapa dipanggil Misfalah dari kalimah asfala? Sebab dia kawasan paling rendah sekali. Sebab itu siapa yang duduk hotel-hotel dia di Misfalah, kalau dia keluar Masjidil Haram, dia akan menurun jalan. Saya pernah duduk satu hotel di Misfalah. Kita turun tu, keluar masjid tu menurun. Rasa rendah. Sebab dia kawasan paling rendah. Maka dipanggil Misfalah. Baik. Kata Allah, kami jadikan aliyaha tinggi, safilaha asfala rendah. Apa makna? Allah angkat terbalik kan? Itu maksud dia. Maksud dia diangkat, diterbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Asfala aliyaha, ja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan yang atas bawah, bawah jadi atas. Makna apa? Terbalik, angkat, terbalik, empuk. Astaghfirullah, ya Allah, ya Tuhan. Sampai ingat lagi almarhum Datuk Dr. Harundin pernah sebut dalam satu kuliah. Dia kata sehingga kedengaran kokokan ayam di langit. Itu makna nak sebut tingginya Allah angkat. Kedengaran kokokan ayam oleh penghuni langit. Anak habaq kata almarhum Datuk Dr. Harundin, betapa tinggi Allah angkat. Angkat, terbalik, empuk. Jadilah sekarang Bahrul Mayit, laut mati. Kawasan paling rendah dalam dunia. Siapa dah sampai? Alhamdulillah. Saya pun dah sampai. Alhamdulillah. Takut tuan-tuan, oi, bila kita berdiri di tepi laut mati, satu macam punya perasaan sunyi. Tengok gunung bukit keliling, seram kita. Dalam hati duk berkata, agak ni bukit ni kot yang pecah dulu 1000 tahun dulu, entahlah. Tetapi di bawah lautan itulah jasad tulang belulang mereka. Sebab itu waktu saya pergi itu, student-student di Jordan ajak saya mandi. Aku kata tobatlah. Hampa nak mandi, hampa pilah. Aku tak mau.
Asal je ustaz, dia terapung seronok. Seronok ke, terapung ke, melayang ke, hampa pi aku tak mau. Mana berani tuan-tuan. Lepas tu seorang anak angkat saya, student di Jordan, balik habis dah, orang Negeri Sembilan, Ustaz Muhammad nama dia. Dia cerita dengan saya. Dia kata, Abi, dia panggil saya ayah. Abi, kami pernah mandi malam. Dia cerita saya tepi laut tu. Kami pernah mandi malam. Malam syok dia kata. Tengah-tengah mandi dia kata tulang keluar. Mampus lagi aku tak turun dah. Cari pasal. Tak ada dia kerja. Mampus lah empat api aku tak mau. Depa pula cerita lagu tu tulang keluar. Tu tulang tahun bila? Tu tulang siapa tu? Aku tak tulang puak-puak tu. Aduh, keluar daripada laut. Depa cerita kat saya. Saya kata lagi kuat syarat aku tak turun ke laut. Cari pasal. Tak ada. Tengok boleh. Nak mandi tak ada pasal. Saya tak berani cakap terus terang. Dalam keadaan ia berlaku dan kita boleh tengok. Allah angkat punya tinggi. Empuk. Aliyaha safilaha. Hancur habis. Itu dia kehancuran kaum Nabi Lut alaihi salam. Sedikit dalam surah Hud, sedikit dalam Az-Zariyat, ada juga dalam Al-A'raf tapi tak detail sangat. Paling detail dalam Hud dan Az-Zariyat. Dalam keadaan mereka dihancurkan Allah dengan hujan batu yang terjun, yang datang daripada langit. Hijaratan min tin. Tin makna batu yang keras. Hamka kata besar meja tulis. Ini Hamka tafsir dalam Al-Azhar. Bayang batu ketui kecil kena kepala pun sakit. Ni besar meja mu tak mampu tuan-tuan. Mati. Lepas tu Allah angkat hempuk pula. Tu yang keluar tulang tengah malam. Tak ada dia kerja. Hampa nak mandi, hampa mandilah. Aku tak mau. Bukan tak berani. Tak berapa nak terkuat. Hak tu lah. Nak abang takut tu dah lah. Tak berapa berani tu lah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Ini kaum Nabi Lut. Ya Allah, zaman kita ada tak homoseksual? Awak tak ada. Tapi itulah kasih Allah. Umat Muhammad dia bagi tangguh. Dia suruh kita bertaubat. Dia suruh kita kembali kepada ajaran Islam. Kalau ikut kaum Nabi Lut awal dah bungkui. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kepada Allah kita pohon perlindungan. Dan kepada mereka berhentilah daripada luar tabi'i yang tidak menjadi perkara yang menjadi rukun hidup manusia. Rukun hidup manusia, lelaki sama perempuan. Islam meletakkan pernikahan secara halal. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam bentuk yang sebegitu turun azab, maka mana ada jalan mereka akan selamat? Tak ada. Hancur dengan bini, dengan isteri Nabi Lut sekali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hancur mereka sehancur-hancurnya dalam keadaan mereka menjadi satu sirah, sejarah ayat-ayat Allah yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu maksiat dan mungkar, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan menentang ajaran Rasul, lambat laun akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang sombong tidak ada tempat di sisi Allah melainkan kehancuran, azab daripada Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah bulan hadapan Rasul yang terakhir. Kita akan bahas bermula ayat 176. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kita akan melihat
Ashabul Aikah. Ashabul Aikah dikaitkan dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Insya-Allah bulan hadapan kita akan melihat kaum Nabi Syuaib, dan kita akan melihat nanti 2-3 bulan kehancuran kaum Nabi Syuaib. Apakah kejahatan mereka yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan muslimin muslimat, pakat bantulah. Pakat bantu seorang sikit sahabat kita tadi, wakaf Quran ke, sedekah ke, tuan-tuan buatlah. Untuk sama-sama kita bantu. Khabarnya begitulah, anak-anak yatim di Kashmir dan sebagainya. Tuan-tuan tolong bantu sama sekadar yang kita mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.